Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera to all of you. Pertama, nama yang diberi Mus'ab Zain Abidin, anak kepada Zain Abidin. So, saya anak kelima daripada 8 orang adik-beradik dan lahir dan membesar di Kuala Lumpur 30 tahun lebih. Dan sekarang dah berkahwin, alhamdulillah, dan anak pun dah 3 walaupun muka baby face macam ni. Okey, dan saya kebanyakan sekolah saya semua di KL lah dan sosial lah. Dia cerita lebih kurang kata berminat ke nak buat jana pendapatan, dan saya pun bagi peluang, kita bagi space kat dia untuk cerita. Dan pada awalnya saya pun macam agak skeptikal, betul ke benda ni boleh buat income? Dan saya pun cakap kat dia, saya kata nak buat sebagai part time, dan saya pun assume boleh dapat 1 ke 2k duit poket pun cukup lah. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, saya ambil masa 2 tahun 2 tahun 2014 bulan 8 sampai sekarang saya ingat 2016 Ogos saya achieve 5 angka yang pertama, dan pencapaian yang paling tinggi dah pernah nampak almost 30,000 waktu PKP. Tu sepanjang hidup saya tak pernah saya pegang duit sebanyak tu, alhamdulillah. Dan yang best dia, sepanjang saya buat sampai 2026 tak pernah 1 bulan pun company ni gagal membayar kepada saya without any fail. Okey, dan alhamdulillah saya dapat bagi mak ayah 4 angka sebulan ni satu pencapaian lah, sebab saya datang daripada keluarga yang sederhana, duduk di kampung setinggan di Kuala Lumpur kan, tapi mak ayah saya tak pernah pegang duit banyak. Jadi kita tahulah balik kampung dengan keadaan kenderaan lama dan sebagainya. So ini satu orang kata momen yang saya dapat hargai bagi semula. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk company. Tadi ada soalan berkenaan kenapa saya pilih bisnes ni. Pada awal ni pun saya nak buat, tapi lepas saya dah 10 tahun saya buat, pertama apa yang saya nampak, marketing plan bisnes ni menyebabkan dia sangat luar biasa, tuan-tuan. Okey, abang-abang, kakak-kakak, kenapa saya pilih dan kenapa anda kena buat juga? Pertama, sebab dia passive income. Maksudnya kita recommend sekali, usaha kita tu dibayar berulang-ulang kali. Pada saya, instead of dapat 5 angka sebulan, luar sana pun banyak bisnes ataupun kerja yang boleh bagi pendapatan macam tu. Yang lagi penting daripada tu, salah satu kejayaan dia adalah kita dapat flexible of time. Dia bukan freedom of time, tapi dia masa yang fleksibel. Okay, macam ada kebanyakan kawan-kawan saya, mereka pergi kerja pagi, balik petang, itu normal, tak ada masalah. Tapi bila mana ada peluang macam ni, saya dapat, apa yang saya dapat nikmati adalah, contoh, saya dapat kebebasan masa, kita hantar anak sekolah dengan tenang, lepas tu kita boleh buat hobi kita dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, kita juga ada rutin dalam bisnes ni. Dia fleksibel dari segi masa. Okey, itu pertama yang saya dapat. Sebab apa? Bila contoh baru-baru ni saya bawa balik daripada Genting Highland, even orang lain semua pergi contoh masuk Sabtu dan Ahad, saya boleh pilih masa untuk pergi bercuti pada hari yang tak busy, tak sibuk, hari Isnin. Jadi kat situ kita dapat kebebasan masa, kita dapat jadual kita tak bertembung dengan orang yang kedua saja. Dan satu lagi sebelum ni, sebab saya datang dari keluarga sederhana, alhamdulillah asbab daripada bisnes ni, dengan izin Allah saya dapat mendirikan sebuah rumah. Pada 2016 rumah tangga, tapi pada 2024 saya dapat mendirikan sebuah rumah Kelang, Selangor. Alhamdulillah. So sebelum ni, daripada saya kahwin 2016 sehingga 2024 kita menyewa rumah. Tapi satu benda yang saya nak kongsi, saya duduk di rumah biasa, rumah kampung, dan alhamdulillah sebelum saya mendirikan rumah sebenar, saya dapat menyewa di rumah teres. Bagi saya, orang yang biasa ni, rumah teres tu satu pencapaian yang sangat luar biasa lah untuk saya. Asbab daripada komisen setiap bulan saya dapat bahagikan duit tu, bagi ke komisen tu untuk pembayaran rumah sewa. Itu pencapaian saya lah. Okey guys, berkenaan dengan trip ni kan, saya pun dulu tak terfikir boleh pergi, even nak pergi ke Sabah, Sarawak pun tak terfikir boleh sampai. Senang cerita, once saya kenal dengan bisnes ni, saya baru kenal apa itu pasport. Saya dapat pergi ke Sabah, even Sarawak pun saya dah pergi ke Kuching. Saya pun dah tak ingat dah berapa banyak trip saya bersama bisnes ni. Tapi antaranya, pertama saya dapat pergi ke umrah secara percuma. Trip pertama saya adalah pada 2017 ke Bandung, Indonesia, dan saya pergi ke mana lagi? Bandung, Ho Chi Minh, dapat pergi ke Istanbul, Turki, Paris dengan Amsterdam, satu negara yang sangat best. Amsterdam memang kena repeat. Pada tahun lepas saya dapat bawa anak sulung saya, maknanya bukan saya dalam bisnes ni, bukan saya sendiri shop sendiri pergi bercuti, anak sulung saya untuk pergi ke Seoul, Korea. Dan alhamdulillah tahun ni sekali lagi saya dapat dah layak untuk trip ke Japan, dan insyaAllah kita fight lah mana yang tengah tengok ni. Saya doakan anda jangan berhenti, sebab selain daripada boleh dapat 5 angka, kita juga dapat pergi percutian impian. Dan bukan pergi seorang, kita dapat pergi bersama dengan leader-leader. Kat sini lah kita nak mingle, kat sini lah kita nak, orang kata, bersosial lah dengan ejen-ejen yang perform. Saya sangat recommend korang semua yang tengok video ni untuk kita sama-sama fight untuk pergi bercutian, sebab selain daripada kita enjoy pemandangan tempat tu kan, dan dalam masa yang sama kita dapat berkongsi, bertukar pengalaman. Contoh,
Macam saya mungkin buat dari segi saya minat dari segi buka booth, dari segi offline marketing, tapi bila kita jumpa dengan orang lain, rupanya dia ada skill, dia ada marketing strategi dia yang berbeza. Okay, so kita balik daripada percutian ni, kita boleh apply benda sebab marketing ni sangat luas. Okay, ada orang dia berjaya bisnes ni sebab apa? Sebab dia ada personal branding yang kuat. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang berjaya disebabkan dia masuk organisasi NGO dan sebagainya. Jadi bila ada leader-leader yang perform ni, kita bersama dengan mereka, sudah pasti kita balik bukan balik dengan tangan kosong, kita balik dengan idea-idea yang baru untuk kita kongsikan kepada rangkaian kita. Benda ni yang mungkin ramai yang tak tahu, sebab tu saya sangat-sangat recommend untuk anda pulun, untuk anda all out untuk buat. Okay, kalau tanya saya waktu bila perlu all out adalah waktu bila HQ mulakan keluarkan memo percutian tu. Saya pastikan akan berada di mana tempat HQ bagi tu percutian tersebut. Okeylah, salah satu orang kata key, salah satu kunci bila disebut kejayaan, orang tu berjaya mesti melibatkan pendapatan. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, memang boleh dapat yang sangat banyak, dan alhamdulillah setakat hari ni memang setiap bulan kita boleh dapat 5 angka, dan saya pun tak berapa selesa nak kongsikan. Okey, actual lah, sebab benda privacy. Macam saya tanya awak berapa gaji awak, tapi nak kata dalam tahun wow ni memang boleh dapat lebih daripada tu. Sebab apa saya masih buat? Sebab saya tahu dia boleh pergi lebih. Mungkin satu hari nanti awak doakan dan saya pun doakan awak boleh pergi sehingga 6 angka sebulan, mana tahu, insya-Allah. Okey. Tapi for now alhamdulillah boleh dapat 5 figures setiap bulan pun dah satu kesyukuran dah untuk saya. Saya Mus'ab bin Zainal Abidin, saya pilih Ton Wow.